Hai semua, selamat datang. Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan bongkar niche-niche YouTube yang tak payah tunjuk muka pun, tapi potensi pendapatannya untuk tahun 2025 memang antara yang paling tinggi. Jom kita cari lumbung emas digital anda. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang pelik sikit. Macam mana boleh jadi macam ni kan? Sepatutnya lagi banyak tontonan, lagi banyaklah duit masuk. Tapi dekat YouTube ni ceritanya tak semudah tu. Inilah rahsia yang membezakan orang yang kerja keras dengan orang yang kerja pintar. Sekarang cuba tengok data sebenar ni. Saluran A, niche psikologi, dapat 5 juta tontonan. Tapi setahuan buat kurang dari $10,000. Bandingkan pula dengan saluran B, niche AI. Tontonan dia lebih sikit je dalam 6 juta. Tapi pendapatannya, wow, lebih $45,000. Beza tontonan sikit je, tapi pulangan 4 kali ganda lebih besar. So, apa sebenarnya yang terjadi kat sini? Dan jawapannya ada pada 3 huruf ni. RPM. Maksudnya, revenue per mil atau pendapatan setiap 1,000 tontonan. Inilah metrik yang paling penting. Niche psikologi itu mungkin bayar dalam $2 je untuk 1,000 tontonan. Tapi niche AI boleh cecah sampai $7.50. Beza yang nampak kecil ni lah yang mengubah segala-galanya. Jadi, pemilihan niche anda tu, itulah penentu utama kejayaan kewangan anda. Baiklah, jom kita mulakan senarai kita. Kita akan start dari yang potensi pendapatannya paling rendah dan kita akan naik sikit demi sikit. Kategori pertama ni kita panggil yang baru nak naik, yang sedang meningkat. Di nombor 8, kita ada bantuan diri anime. Ini gabungan yang cukup unik tau. Kandungan pembangunan diri tapi visual dia guna anime. Yang paling best pasal niche ni, tengok carta tu. Senang gila nak buat. Skor kemudahan dia 9/10. Dengan adanya tool AI sekarang, sesiapa pun boleh mula. Walaupun potensi pendapatannya sederhana, ia tempat permulaan yang sangat bagus. Seterusnya, di nombor 7, cerita bermoral. Anggap je ni macam subjek pendidikan moral tapi versi YouTube. Ia sub-niche dalam pembangunan diri yang tak ramai orang buat lagi. Sekali lagi, tengok tu, sangat mudah nak hasilkan. Cuma perlukan cerita yang best, ada pengajaran dengan visual yang simple. Dah boleh tarik penonton dan cepat berkembang. Di nombor 6, falsafah purba. Mesti ada perasan kan? Banyak video pendek pasal stoicism tengah viral sekarang kan? Trend ni dah mula masuk ke video-video yang lebih panjang. Kuncinya kat sini, lagi spesifik niche anda, lagi tinggi RPM dia. Contohnya, saluran yang fokus pada stoicism je selalunya dapat duit lebih banyak berbanding saluran falsafah yang umum. Okey, jom kita masuk ke kategori seterusnya. Yang ni lagi heavy. Niche-niche dalam kategori ni guna kuasa penceritaan bukan setakat nak tarik berjuta-juta tontonan, tapi juga untuk tarik pengiklan yang sanggup bayar mahal. Niche nombor 5, dokumentari perniagaan. Cuba tengok beza ketara kat carta ni. Potensi pendapatan 9/10. Ini sebab ia ada kaitan dengan kewangan. Tapi, nak buat dia, skornya 3/10 je. Susah. Inilah yang kita panggil niche berisiko tinggi tapi pulangan pun tinggi. Tak ramai pesaing sebab nak buat kajian dan hasilkan video macam ni memang makan masa. Tapi kalau anda sanggup, ganjarannya memang besar. Dan di nombor 4, salah satu niche kegemaran saya, cerita seram. Cuba tengok nombor-nombor ni. 18 juta tontonan sebulan. Dengan pendapatan lebih $100,000. Sebulan tu. RPM dia tinggi, potensi tontonan pun besar, jadi gabungan ni memang padu. Dan yang paling best, sebenarnya tak adalah susah sangat nak buat. Formulanya simple je, macam yang tertulis ni. Cuma perlukan gambar seram, suara latar yang buat orang tak senang duduk, dan jalan cerita yang betul-betul buat bulu roma berdiri. 3 benda ni je, anda dah boleh bina audiens yang besar dengan cepat. Okey, sebelum kita masuk ke 3 yang teratas, cuba tengok nombor ni, $20 lebih. Ini potensi pendapatan untuk setiap 1,000 tontonan dalam kategori terakhir kita. Ini adalah angka-angka yang betul-betul boleh ubah hidup. Selamat datang ke peringkat akhir. 3 niche teratas ni, di sinilah duit betul-betul dibuat. Inilah dia juara-juara RPM tertinggi di YouTube. Di tempat ketiga, pendidikan kewangan asas. Perkataan penting kat sini ialah asas. Anda tak perlu jadi pakar kewangan pun. Niche ni fokus pada benda-benda asas, macam cara nak simpan duit, cara nak tambah pendapatan sikit-sikit. Sebab ia bawah kategori kewangan, RPM dia melambung tinggi, tapi kandungannya lebih mudah untuk dibuat. Di nombor 2, satu niche yang memang tengah panas sekarang, jana wang dalam talian dengan AI.
Kekuatan niche ni sebab ia gabungkan dua trend gergasi. Satu, buat duit online dan dua, guna tool AI. Gabungan ni mewujudkan permintaan yang sangat-sangat tinggi bukan je dari penonton tapi dari pengiklan juga. Jadi potensi pendapatannya memang hebat. Dan niche nombor 1 yang mungkin akan buat anda semua terkejut ialah animasi 3D. Cuba tengok data ni. ZD Films, 2.6 bilion tontonan sebulan. Kebanyakannya dari video shorts. Walaupun video pendek, pendapatannya dianggarkan puluhan ribu dolar sebulan. Potensi dia memang luar biasa. Dulu-dulu kan, nak buat animasi 3D ni memang susah gila. Tapi sekarang, game dah berubah. Penjana video AI yang baru-baru ni dah buat proses ni jadi jauh lebih mudah. Tengok tu, skor kemudahan dia dah naik, membuka pintu untuk lebih ramai orang masuk ke dalam niche yang sangat lumayan ni. Okey, kita dah tengok ke semua 8 niche tu, tapi sekarang bahagian yang paling penting sekali, macam mana anda nak gunakan semua maklumat ni untuk diri anda sendiri. Sebab pilih niche yang betul ni bukan pasal duit semata-mata. So, formulanya senang je, cuma ada 2 langkah. Pertama, kena jujur dengan diri sendiri. Apa matlamat utama anda? Adakah ia semata-mata untuk duit? Lepas tu, langkah kedua, gabungkan matlamat tu dengan satu topik yang anda betul-betul minat. Ini kunci untuk bertahan lama. Petikan ni memang tepat. Nak berjaya kat YouTube, kena konsisten. Kena sentiasa muat naik video untuk jangka masa yang panjang. Kalau anda tak minat topik yang anda pilih, tak kiralah RPM dia tinggi macam mana pun, anda akan cepat penat dan putus asa. Minat tu, itulah minyak yang akan buat anda terus berjalan. Jadi, sekarang persoalan terakhir untuk anda. Strateginya dah ada depan mata. Petanya pun dah nampak. Potensi untuk bina sesuatu yang luar biasa kini di tangan anda. Jadi, apa yang akan anda bina?